Hari ni ada dua mangsa Along datang jumpa saya. Sebelum dia jumpa saya tu, saya dah bagi senarai, minta dia senarai Along yang bagi pinjaman tu lah. Maksudnya saya perlukan nombor telefon dan juga bank, nombor akaun bank untuk kita masukkan di dalam police report tu lah. Kemudian saya tolong bantu bangsa ni untuk buat draft police report supaya kita boleh masukkan di bawah Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951, dan juga sekiranya ada ugutan kita akan masukkan Seksyen 506 Kanun Kesaksian di dalam laporan polis tersebut. So banyak orang dia buat report ni kadang dia hanya nak mendapatkan perlindungan. Itu bagi saya sampai bila pun tak selesai. Along akan kacau hampa sentiasa lah. Apabila laporan polis itu dibuat, saya akan buat follow up dengan ketua polis daerah yang di mana dia buat laporan polis tu lah. So saya akan monitor sekiranya ada mana-mana mangsa Along apabila dia dapat report polis tu masih dikacau ganggu atau ugutan oleh pihak Along ni, saya akan panjangkan kepada ketua polis daerah, ketua polis negeri, pengurusan tertinggi Bukit Aman, Kementerian Dalam Negeri. Saya dah maklumkan kepada mangsa, jangan buat apa-apa tindakan sebelum dapat keizinan daripada saya. Kalau saya dah pegang kes tu, saya nak bangsa Along perlu dengar cakap saya. Kalau saya kata tak boleh, tak boleh. Jangan buat, jangan buat. Jangan memandai-mandai. Kalau mana yang memandai-mandai, hampa pergi settle sendiri. Saya langsung akan lepas tangan. Lepas tanggungjawab untuk nak menyelesaikan masalah hampa. Dan saya juga pesan kepada bangsa Along, jangan bayar sesen pun kepada Along tu. Biar dia marah. Lagi dia marah, lagi saya suka. Sebab apa? Sebab saya akan minta ketua polis daerah untuk ambil tindakan.